Pal dinding perlulah stopping. Jadi kita bancuh stopping ni dengan air. Ha, ni air ke air. Yang ni boleh pakai bekas apa tu ke? Boleh. Dan dia boleh sesuai dengan korang punya. Oh jadi kaca pun tak ada masalah. Ini bukan kaca ke, ni plastik. Ha, ni dah tak pakai. Sebab tu kita pakai alang-alang kan. Ha, ni ambil tuang sikit stopping. Air dulu. Lepas tu masuk stopping. Pastikan dia punya barang tu ada. Barang dia tu apa? Ni bekas stopping dengan scraper. Wajib ada scraper ke? Wajib. Kalau tak ada scraper, dia tak jadi bancuh dah. Jadi benda lain. Nanti kena keras kat tangan korang kalau bancuh pakai tangan. Pakai yang ya. Yang penting korang pastikan dia punya tekstil tu cair. Dah siap dah. Macam ni dia cara dia. Ha, nampak tekstil dia macam ni. Tak payah nak kacau-kacau pun tak apa. Tak payah. Dia ada dapur je dengan tu. Lepas tu dia dah jadi dah. Nak cat rumah.my